tidak mengumpat, itu sihat juga. Sebila Nabi sebutkan suhu muntasihu sihat ini, maka semuanya akan jadi sihat. Termasuk jugalah orang yang puasa pasti dia akan sihat. Itu jugalah apabila satu convention di Casablanca yang bertemakan dengan Ramadan and fasting ini, dia membuat paper yang dibentangkan tentang kajian-kajian berkenaan puasa. Tidak ada satu pun kajian yang mengatakan bahawa orang puasa ini dia sakit. Tak ada. Tak ada pun. Bukan sebab itu. Dan malahan katanya orang yang masuk hospital tu dia kena puasa ke dia kena makan? Kena makan banyak. Puasa tidak. Nah, ini yang kita sebutkan bahawa dalam bab ini elakkanlah benda yang boleh menyebabkan doa kita itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga cara kita berpakaian, isteri kita berpakaian, sebab bila Nabi sebutkan wal mat'amu haram wa mashrubu haram, pakai minuman kamu tu haram, makanan juga kamu tu haram, wamal basuh haram, pakaian kamu tu haram, wa buziya bil haram, apa juga yang membawa kepada benda yang haram ini, fa anna yustajabu, dan bagaimana doa jadi nak dimakbulkan. So elakkanlah benda yang boleh menyebabkan doa-doa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita nak masuk syurga Allah yang Allah khususkan kepada kita ni, insya-Allah kita akan masuk dalam pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan, orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan berjumpa di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Jadi apa yang baik kata Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik teman-teman saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan tersebut. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini, selamat Hari Raya Aidil Fitri. Tak jumpa dah kan? Tak jumpa pula pada raya nanti, insya-Allah. Maaf atas apa juga kesilapan saya yang tak sepatutnya yang saya sebut, dan semuanya itu adalah kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.